sotong. Kalau sambal tak nak berair, ya, rebuskan dulu sotong ni, letak dalam periuk. Tak perlu letak air, dan tutup dia, ya. Dalam 3 minit 4 minit matikan api. Buang air dia, baru masukkan dalam sambal nanti. Perlu tanya Puan Haliza macam mana buat sambal sotong cantik, elok, berkilat, ya. Kalau lama yang ikut saya sejak Covid lagi, banyak dah petua-petua, tips-tips, ya. Macam mana cara masak sedap, elok, cantik, ya. Ini tu follower baru ni. Sambal ni kena betul-betul masak. Berkilat, cantik macam ni. Masak ni bukannya sekejap, 2-3 jam. Lepas tu, masukkanlah sotong yang telah kita rebus sekejap dan tiriskan airnya tadi. Dapat tak tu? Lepas tu, sambal ni dah sedia masak. Gaul, matikan api. Nak lebih berasa sotong tu macam rebus tadi tu, letak garam sikit. Kan cantik tu. Macam tu, matikan api, jangan lama sangat. Saya lama sangat kecut pula sotong tu. Ni sotong dia lembut, elok, ya. Gebu, gebas. Nampak tu? Keluar minyak. Macam tu masak. Faham tu? Saya ada yang tanya pula, Puan Haliza, apa bahan-bahan cabai tu? Cili tu. Cili kering kita campur, cili kering yang pedas, yang tak pedas, ya. Lepas tu kita rebus, basuh bersih-bersih, buang air. Blend. Lepas tu bubuhlah bawang besar, bawang putih sikit, bawang merah sikit. Nampak tu, dah siap, ya, sambal sotong air tangan Haliza Maisuri untuk makan tengah hari ni. Tambahan saya nak masak gulai daging, ya. Hak ni kita campuran serbuk kari cak-o, ya, dengan babas. Lepas tu serbuk cabai dengan ketumbar dengan kunyit, ya. Ini ada kentang, yang ini bahan-bahan ni tahulah, ya, apa benda tu, bawang, daun kari dan juga 3 sekawan. Kita akan tumiskan, ya, bahan-bahan ini. Minyak kena banyak, janganlah banyak sangat untuk nak goreng. Memadailah dengan bahan-bahan yang kita nak masukkan juga lagi. Okey. Begitu, kita masukkan pula bawang putih, bawang merah, halia yang telah di blender. Kacaulah sehingga sebati. Kita masukkan bahan-bahan segala macam perintah, ya. Gaul, masukkan air sikit, ya. Masukkan lagi sampai dah minyak. Faham tu? Namanya masak gulai. Ni air besar blender tadi, masukkan dia. Lepas tu tumis dia sampai keluar minyak. Barulah gulai kita sedap. Elok rupa dia, cantik rupa dia, ya. Ni belum sedia lagi, ya, nak masukkan bahan lain. Kita betul-betul keluar minyak dan garing bahan tu semua. Barulah dia tak mau. Kalau gulai kita sedap macam mak-mak kita masak, macam mak-mak mentua kita masak. Kena tukar periuk lah. Sebab periuk dia kecil je. Tulang saya tengah rebus, ya. Daging dan tulang kita dah rebus tadi, ya. Masukkan dalam bahan-bahan itu sudah tumiskan tadi. Kita letak air rebusan tadi sikit. Kita letak santan sikit. Garam, bubuk rasa. Macam tu masak, ya. Sedap ni. Gulai tulang, ya, campur daging, bubur ubi kentang. Lagi sebati sikit. Kak nak angkat nanti, kalau saya lah, baru saya letak santan.
Macam mana? Approve ke tidak? Mushroom sesame saya dah habis. Saya akan letak perasa ya, sedawan dalam masakan saya. Pilih yang sihat lah. Tunggu kentang masak. Lepas sudah matikan api. Santan sikit. Ini cara masing-masing ya masak. Tunggu santan sikit. Lagi air dia susut. Kentang lembut. Rasa semua dah okey. Dan matikan api. Jadi saya tunjuk hasilnya. Siapa suka makan gulai? Nanti boleh try sedap ni. Gulai. Dia kena letak tulang, sedap. Alamak, nak kena tepi dia. Tulang dia ada dia punya apa? Dia punya apa dia? Lemak-lemak dia apa? Kita tumiskan sayur sikit. Supaya lebih meriah. Ramai-ramai ni banyak apa? Saya panggil Pak Tam sekali datang makan. Pasti kita nak puasa dah. Walaupun sayur sawi dengan toge kalau masak sendiri sedap insya-Allah. Namanya pekasam Pekasam saya ni ikan dia ada macam-macam. Sebab ini Kak Minah tangkap sendiri dekat Bendang, dia pergi mengail and then dia buat pekasam. Dan saya hanya makan pekasam Kak Minah buat je. Lepas tu saya goreng dengan kuali buruk jangan hina pula. You on ni bukan boleh. Kan? Kohaliza di kawan. Kayuk tu dah boleh buang. Main lagi mulut Inilah yang menyedapkan lagi makanan kita guna periuk ataupun kuali legend, makan kasar, mengair hiri Netizen ni bukan boleh kan? Tapi dia nak tengok. Tapi mulut tangan tak boleh diam. Kami saya suka hancurkan dia dan garingkan dia bubuh cabai, bubuh bawang ya. Ya Allah sedap you all. Sebab tu kena guna kuali ni barulah bertambah kesedapannya ya. Kuali legend macam kat kampung kan. Saya suka garing. Masa baru kahwin dengan Abang Haji saya sempat tengok dan makan masakan atas kayu api. Dapur kayu. Makan lauk-lauk ikan sungai daripada mengair sendiri. Tempat nasi ni cantik, saya suka. So inilah lauk-lauk makan tengah hari kita. Ada bekasam, ada petai, sambal sotong. Dan masih wujud isteri tuang nasi untuk suami, masak untuk suami, teman suami makan. Macam tu. Kan Mak Tam? Aircon dah okey dah? Aircon dah okey. Dah sejuk sangat pula. Bekasam? Itu yang ambil dulu. Kan. Tu yang panggil tu. Sak gulai, kasam. Gulai kambing. Gulai lembu. Tulang dia. Hang balik pada umrah pasal apa? Rambut hang putih semua jadi orang tua ni. Ya, lagi malam dia cerita dah ya. Wah, dah selama ni? Dah. Lah. Ingatkan apa balik pada umrah. Jadi tumbuh uban macam tu. Sedap ke Pak Nam? Ui, sedap lah. Sedap? Ha? Tambah lagi. Kena daging dengan ni pula.